Masyuran kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 merupakan tarikh keramat yang sentiasa diingati setiap tahun sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kemerdekaan dapat didefinisikan sebagai satu bentuk kebebasan daripada penjajahan, kurungan dan naungan yang mana masyarakat dalam sesebuah negara itu dapat membina sebuah negara berdaulat tanpa campur tangan asing. Selepas rundingan London yang dilakukan oleh Wakil Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Empire British bersetuju untuk menyampaikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Pada pembelajaran pada hari ini, kamu dapat menyebutkan definisi kemerdekaan. Yang kedua, kamu dapat menghuraikan jawatan kuasa fizikal dan jawatan kuasa sambutan dalam usaha untuk menjayakan kemerdekaan. Dan yang terakhir, kamu dapat menggalurkan peristiwa kemerdekaan yang berlaku pada 31 Ogos 1957. Manina mendefinisikan kemerdekaan sebagai satu bentuk melawan penindasan, penderitaan dan kemiskinan. Presiden Soekarno mendefinisikan kemerdekaan sebagai kebebasan berfikir, bertindak dan bebas daripada rejim autokratik yang menindas rakyat. Mat Rashid Ridha juga mendefinisikan kemerdekaan sebagai satu bentuk kebebasan daripada penjajahan barat, mewujudkan sistem khalifah serta menghapuskan ikatan perkauman. Tunku Abdul Rahman mendefinisikan kemerdekaan sebagai satu perjuangan untuk membentuk sebuah negara baru yang mana rakyat berusaha untuk menyumbang tenaga dan fizikal untuk mewujudkan sebuah negara yang berteraskan keadilan dan kebebasan. Manakala parti pesaka pimpinan Temenggung juga anak baring, kemerdekaan ini adalah penting untuk mewujudkan keselamatan negeri yang lebih terjamin dan lebih kuat untuk membebaskan Sarawak daripada ancaman komunis. Manakala perjuangan nasionalis yang diutarakan oleh Mahatma Gandhi mendefinisikan kemerdekaan sebagai satu bentuk kebebasan yang dialami untuk bebas daripada penderitaan dan penjajahan British. Dalam jawatan kuasa yang terlibat untuk memudahkan pemasyuran kemerdekaan iaitu yang pertama, jawatan kuasa persediaan fizikal dan jawatan kuasa sambutan dalam usaha untuk memeriahkan majlis sambutan kemerdekaan yang dibuat pertama kali selepas penjajahan British. Dalam jawatan kuasa persediaan fizikal, identiti kebangsaan diperkenalkan. Antara identiti yang diperkenalkan ialah penyediaan Stadium Merdeka, bunga raya sebagai bunga kebangsaan, bendera jalur gemilang serta jata negara. Kemudian, persediaan fizikal ini juga berkait dengan penciptaan lagu Negaraku yang diadaptasi secara langsung oleh lagu Terang Bulan karya Saiful Bahri. Pada masa itu juga Pegawai Jabatan Penerangan yang dipimpin oleh Yaakob Latif bersetuju untuk menjadikan lagu Terang Bulan sebagai lagu adaptasi lagu Negaraku. Dalam jawatan kuasa sambutan, 300 pegawai kerajaan telah diberikan bengkel untuk melaksanakan aktiviti pemasyuran kemerdekaan, gaji diawalkan dan banyak lagi. Dalam jawatan kuasa sambutan juga, pegawai-pegawai kerajaan telah disediakan pakaian khas iaitu pakaian dari Kedah iaitu pakaian muskat lengkap bersongket dan bertanjak yang diilhamkan khas oleh Tunku Abdul Rahman. Pada 31 Ogos 1997, kehadiran Stadium Merdeka diserikan dengan kehadiran Tunku Abdul Rahman, Pesuruhjaya Tinggi British Sir Donald McGillivray dan Wakil Queen Elizabeth II, Duke of Gloucester. Pada pemasyuran kemerdekaan itu, Tunku Abdul Rahman telah menerima perlembagaan daripada Duke of Gloucester sebagai simbolik yang dianugerahkan kepada Persekutuan Tanah Melayu bahawa Tanah Melayu telah merdeka daripada kerajaan British. Pada masa itu juga, laungan kemerdekaan sebanyak 7 kali, seruan azan yang dilakukan oleh Hasan Azhari bergema serta tembakan meriam sebanyak 7 das tembakan telah berlaku pada masa itu. Pada waktu itu jugalah buat pertama kalinya bendera jalur gemilang telah berjaya dinaikkan dan dikibarkan sebagai tanda negara kita bebas merdeka daripada penjajahan. Selepas pemasyuran kemerdekaan itu, Pesuruhjaya Tinggi British yang terakhir Sir Donald McGillivray dan Wakil Queen Elizabeth telah pulang ke England sebagai bukti bahawa negara kita telah bebas merdeka daripada penjajahan.